Tiada jaminan yang terjamin dalam dunia kewangan. Saham boleh jatuh mendadak, mata wang boleh susut nilai, bahkan nilai hartanah boleh merosot. Tetapi terdapat satu aset yang kekal konsisten, emas. Kenapa harga emas tak pernah jatuh kosong? Emas bukan sekadar logam, ia adalah aset fizikal yang wujud secara terhad di muka bumi. Emas tak boleh dicetak sesuka hati, tak boleh dimanipulasi oleh mana-mana kerajaan dan tak boleh diwujudkan melalui sistem digital semata-mata. Berbeza dengan mata wang fiat yang nilainya bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan terhadap sesebuah kerajaan. Emas bergantung kepada dua perkara yang sangat kukuh, penawaran yang terhad dan permintaan yang berterusan. Dari pembelian individu, bank pusat sehinggalah ke industri teknologi, emas tetap diperlukan. Sejarah membuktikan walaupun berlaku peperangan, krisis kewangan atau kejatuhan sistem ekonomi, emas tetap bernilai. Ia terus diterima, terus ditukar dan terus disimpan. Inilah sebabnya harga emas mungkin turun naik, tetapi nilainya tak pernah menjadi kosong. Simpan emas bukan untuk kaya segera, tapi untuk jaminan nilai yang tak boleh dimusnahkan oleh inflasi atau krisis. Bagi yang berminat untuk mengalihkan sebahagian simpanan ke dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.